Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang konsep al-wala wal-bara dalam konteks sosial. Al-wala wal-bara merupakan salah satu konsep penting dalam akidah Islam. Dari sudut bahasa, al-wara bermaksud kasih sayang, kesetiaan, sokongan dan kecintaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Manakala al-bara bermaksud berlepas diri, menolak dan tidak meredai perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti kekufuran, kemaksiatan dan kezaliman. Konsep ini bukan bermaksud umat Islam perlu membenci atau memusuhi semua orang yang berbeza agama. Sebaliknya, ia mengajar umat Islam supaya mempunyai identiti akidah yang jelas serta membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Seseorang Muslim boleh bergaul, bekerjasama dan berbuat baik kepada semua orang tanpa mengorbankan prinsip keimanan yang dipegangnya. Dalam konteks sosial pula, al-wala dapat dilihat melalui sikap saling membantu sesama Muslim, menjaga ukhuwah Islamiyah, menghormati ulama, mempertahankan agama dan menyokong perkara yang membawa kebaikan kepada masyarakat. Sebagai contoh, apabila berlaku bencana, umat Islam digalakkan membantu saudara seagama yang memerlukan bantuan serta mendoakan kesejahteraan mereka. Ini menunjukkan bahawa rasa kasih dan kesetiaan yang lahir daripada keimanan. Manakala al-bara dalam konteks sosial pula bermaksud menolak perkara yang bercanggah dengan syariat Islam seperti penindasan, rasuah, pergaulan bebas, penyebaran fitnah dan budaya yang merosakkan akhlak. Seseorang Muslim tidak boleh menyokong atau meredai kemungkaran walaupun perkara tersebut telah diterima oleh sebahagian masyarakat. Namun penolakan itu mestilah dilakukan dengan hikmah, adab dan cara yang baik, bukan dengan kebencian melampau atau tindakan yang menzalimi orang lain. Islam juga mengajar umatnya untuk berlaku adil sesama manusia. Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang bukan Islam yang tidak memerangi mereka. Oleh itu, konsep al-wala wal-bara tidak menghalang hubungan sosial, kerjasama dalam pendidikan, ekonomi atau kebajikan dengan masyarakat berbilang kaum dan bangsa. Apa yang penting ialah menjaga batas akidah serta tidak terpengaruh dengan perkara yang boleh mengugat keimanan. Kesimpulannya, konsep al-wala wal-bara ialah prinsip yang membimbing umat Islam untuk mencintai dan menyokong kebenaran serta berlepas diri daripada kebatilan. Dalam aspek kehidupan sosial, konsep ini membantu seseorang Muslim membina hubungan yang harmoni dengan masyarakat sambil mengekalkan identiti dan pegangan agama yang kukuh. Sekian, setakat itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.